Sorotan berita setakat jam 8 malam Selasa 3 Jun 2025. Naib Presiden PKR Amiruddin Syari nafi kerusi Dun Sungai Tua dimenanginya pada PRN 2023 akan dikosongkan untuk beri laluan kepada individu lain bertanding. Amiruddin yang juga pengerusi Pakatan Harapan Selangor berkata pengosongan kerusi untuk memberi laluan kepada seseorang bukan semudah disangka sambil menyifatkan dakwaan itu sebagai imajinasi dan tidak berasas. Speaker Dewan Rakyat Johari Abdul sekali lagi menjelaskan persidangan Parlimen ditangguhkan dari Jun ke Julai disebabkan permohonan kerajaan antaranya untuk menyediakan pembentangan rancangan Malaysia ke-13. Penjelasan itu menyusul selepas Ketua Pemuda PAS Afnan Hamimi Taib Azamuddin mendakwa perubahan tarikh mesyuarat kedua penggal keempat dari 23 Jun hingga 31 Julai kepada 21 Julai hingga 28 Ogos dibuat kerana pertelingkahan dalaman kerajaan. Ketua Pemuda dan Puteri UMNO Kedah memberi amaran drama politik yang dicetuskan segelintir pemimpin negara hanya akan menghakis keyakinan rakyat, khususnya anak muda terhadap kerajaan perpaduan. Ujar mereka tindakan beberapa pemimpin PKR menyambut hasrat Tengku Zafrul Aziz menyertai parti itu amat mengecewakan selain menyifatkan perkembangan tersebut sebagai membakar jambatan perpaduan antara parti yang bersama di Putrajaya. Bekas Ketua Setiausaha Kementerian Luar Muhammad Syahrul Ikram Yaakob dilantik sebagai Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat bagi menggantikan Nazri Aziz yang tamat tempoh perkhidmatannya pada 8 Februari lalu. Istana Negara dalam kenyataan berkata Yang di-Pertuan Agong Sultan Ibrahim telah menyempurnakan pengurniaan surat cara pelantikan di Istana Negara hari ini. Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur membenarkan SPRM membeku 7 hartanah dan 1 akaun bank bernilai 132 juta pound Britain bersamaan dengan 758.2 juta ringgit beserta 3 kediaman mewah dan 2 bangunan komersial di London milik isteri Daim Zainuddin, Naimah Abdul Khalid dan keluarga. Pada 23 Januari 2024, Naimah didakwa di Mahkamah Session atas tuduhan gagal mematuhi notis mengisytiharkan beberapa aset hartanah miliknya. Demikian sorotan berita untuk malam ini. Untuk maklumat lanjut, layari FMT dan ikuti kami di sini.